Adakah Nabi telah ajar semua tata cara ibadat secara sempurna sehingga tidak perlu lagi untuk menokok tambah? Ini berpandukan firman Allah dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau kita tanya ni bab ibadat yang khusus, ya betul, tak perlu lagi tokok tambah pun kita akan boleh masuk syurga insya-Allah. Ya. Tapi kalau nak tokok tambah, nak ikut suasana orang sekarang ini, kalau tak zikir berjemaah dia lari terus, dia tak zikir terus, itu tanyalah para ulama, mereka ada khilaf, ada berbeza pendapat. Ya. Tetapi kalau pun kata tuan-tuan tak ikut, nak ikut yang sebiji Nabi ajar, tak ikut yang tambah-tambah pun sudah memadai. Ya. Baik, tetapi dalam bab sunnah politik, ini terbuka untuk tokok tambah. Tokok tambah tapi disiplinnya disiplin yang Nabi ajar. Ya, itu saja. Soalan ke seterusnya, bagaimana ingin mendidik masyarakat kaedah al-aslu fil ibadah at-tauqif, asal ibadat terhenti. Sekarang suka nak beza mana satu ibadat yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah. Semua pihak mendakwa mereka ada hujah, dalil, dan mereka lah kumpulan yang benar. Jadi semua orang dia akan beramal dengan apa yang dia yakin benar. Tidaklah salah mereka mendakwa mereka benar. Yang salah apabila mereka mendakwa orang lain pasti salah dan menyeleweng. Kalau mereka dakwa mereka benar, itu normal. Memang dituntut kita beramal dengan apa yang kita yakin sebagai benar. Yang salah dan tidak wasati, kita menghentam orang-orang lain. Apabila orang lain telah membawakan hujah-hujah yang boleh diterima, kita masih lagi nak degil. Disebut dalam kaedah fiqh, ingkar tidak boleh dalam perkara yang mukhtalaf fih, yang diperbezakan ijtihad ikut kaedah yang betul. Tapi ingkar hanya dalam perkara al-mujma'u alaih, yang diijma'kan akan salah, itu tak boleh lagi nak ikhtilaf. Itu contohnya zina. Ada tak zina ni dibenarkan? Tak ada. Tak ada khilaf kata zina dibenarkan. Walaupun kata boleh melacur untuk mendapat pendapatan, tak ada. Ini karut dia tuan-tuan. Sebab boleh mendapat pendapatan melalui cara bukan melacur. Boleh jadi jaga, boleh basuh pintu rumah orang, boleh basuh pinggan kat kedai dan seumpamanya yang halal. So jadi sekarang ni macam mana nak tahu dua-dua ada dalil? Tuan-tuan dengarlah dalil mereka. Dan yang paling, kalau nak tahu yang betul-betul dalil tu adalah paling selamat, memang betul-betul Nabi bersuruh buat begitu, A, B, C, itu dia. Tapi kalau ulama tu kata Nabi kata A, B, C, tapi D, E pun boleh juga, yang itu ikhtilaf. Kalau betul-betul nak selamat, Nabi kata ibadah ni bentuk dia A, B, C, kita buat A, B, C saja, confirm. Tapi kalau dia buat yang lain, dia kata sebab Nabi kata A, B, C tapi merangkumi D, E, yang itu dia punya ijtihad. Kita tak kata salah, tapi maknanya itu kalau tuan-tuan nak ikut pun boleh, tak ikut pun boleh juga. Ini nak cerita panjang, susah sikit. Saya lebih suka untuk membuka ruang untuk memberikan pilihan kepada kita.